Allah boleh buat. Kita kata subhanallah, keluar RM100 kau celuh hatak. Tengok RM100. Ori. Subhanallah. Keluar RM100. Tes sekali lagi. Subhanallah. 200. Mu nak sebut berapa kali? Jawab ikhlas dalam masjid. Jangan bohong. Sekali kata subhanallah keluar 100. 2 kali 200. Berapa kali nak sebut malam tu? Selagi mampu, tak tidur lah. Tengok. Tu tengok tu. Tu hak berjanggut tu. Hak topi sudu saya cakap banyak ah. Lagi. Hak berjanggut tak tidur. 2 kali subhanallah, 2 keping. Teh kali lagi, subhanallah. 3, alamak. Allah. Ni kita mun gelak kat mu sendiri tu. Faham? Kalau bagi cash memang rajin dengan kita. Tunggu. Sekejap geng, saya ada 2 pengumuman penting dekat sini. Pertama sekali, terima kasih kerana sudi support channel saya. Untuk makluman selain YouTube, TikTok dan Instagram, saya juga telah buka channel page baru di Facebook dan juga Twitter. Kalau sudi bolehlah singgah follow dekat sana nanti ya. Nama dan profil masih lagi sama, Farid Yusof Channel. Yang kedua, bagi yang nak share video-video saya ni, tolong pastikan tag atau kreditkan nama saya sebagai owner asal di setiap tajuk video yang korang nak upload ataupun nak share tu. Dan bagi yang mahu share di Facebook, boleh tak kalau saya nak minta anda share dari channel page Facebook saya? Memandangkan saya baru buka Facebook page, so bolehlah saya tumpan sekali manfaat. Boleh tak? Rasanya itu je. Harap korang faham. Okey, jom kita sambung video.